Ini antara sebab kenapa ramai jatuh cinta dengan Honda CBR 250RR. Yang pertama, rupa yang garang. Dalam banyak-banyak motor 250cc, CBR 250RR ni paling nampak macam superbike. Lampu LED double layer tu memang tak ada dekat motor-motor lain. Yang kedua, motor ini datang dengan teknologi throttle by wire. CBR 250RR ni dia tak pakai kabel minyak biasa tau. Respon minyak pun sangat smooth dan ada 3 mod tunggangan. Ada Comfort, Sport dan Sport Plus. Boleh pilihlah nak bawa santai ataupun nak bawa laju. Yang ketiga ialah handling yang mantap. Motor ini datang dengan front fork jenis upside down, manakala untuk bahagian belakang didatangkan dengan swing arm aluminium. So kalau kata korang nak ambil seleko ataupun nak mencelah dalam trafik, memang rasa sangat stabil dan sangat ringan. Tak lupa juga ABS depan dan belakang. Yang keempat, saiz tangki minyak yang cukup ideal. Dengan tangki bersaiz 14.5 liter, dengan tunggangan santai, satu tangki penuh boleh pergi sejauh lebih kurang 350 km hingga 400 km. So sekarang korang dah tahu kenapa motor ni king dalam kelas dia. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh isi form di bawah atau klik link di bio.